pencen RM700,000 habis dalam tempoh 3 tahun sahaja. Siapa sini golongan pencen ataupun bakal pencen tidak lama lagi, jaga duit anda betul-betul sebaiknya. Jangan sampai satu saat tuan-puan perlu bekerja semula disebabkan duit pencen habis. Ramai orang ingat duit pencen ni cukup dibiarkan dalam akaun bank sahaja. Atau yang bahaya adalah duit pencen tu digunakan untuk pelaburan yang berisiko tinggi. Sedangkan pesan guru saya, bila dah bersara, matlamat utama bukan lagi nak jadi kaya, tetapi nak pastikan harta yang ada hari ini tidak hilang nilainya. Elakkan meletakkan sebahagian besar duit persaraan dalam pelaburan berisiko tinggi jika tuan-puan sendiri tidak benar-benar memahaminya. Pelaburan seperti ini memerlukan ilmu, pengalaman dan kemampuan mengurus risiko. Kalau tersilap langkah, bukan sahaja keuntungan yang hilang, malah simpanan persaraan juga boleh terjejas. Memang betul ASB Tabung Haji dan KWSP memberi pulangan dividen sekitar 4 hingga 6% setiap tahun, tetapi simpanan itu masih berada dalam bentuk ringgit Malaysia, sedangkan kita semua tahu hari ini RM100 belum tentu mampu membeli barang yang sama 10 tahun akan datang. Itulah yang dipanggil inflasi. Berbeza dengan emas, logam yang berharga dan nilainya naik at least 10% setiap tahun. Nilainya bukan bergantung kepada janji mana-mana syarikat, tetapi kepada ketulinan dan beratnya. Sebab itulah ramai melihat emas sebagai insurans kekayaan. Bukan kerana emas menjadikan kita cepat kaya, tapi kerana emas membantu melindungi nilai simpanan apabila kuasa beli wang semakin menurun. Jadi tuan-puan, kalau anda dah bersara, tanya diri sendiri, adakah fokus tuan-puan hari ini untuk mengejar keuntungan atau untuk memastikan simpanan persaraan yang dikumpul berpuluh tahun terus terpelihara? Kalau anda sedang merancang untuk mengalihkan sebahagian simpanan persaraan kepada emas fizikal sebagai salah satu cara mempelbagaikan simpanan, boleh rujuk pin video di profil saya. Saya tunjukkan langkah demi langkah cara membuka akaun Public Gold dan bagaimana merancang simpanan emas mengikut kemampuan anda. Follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.